Hi guys, good morning. Day 2 of Raya. Hari ni kita buat menu soto. Sekarang kita tengah masak-masak nak buat soto. Ini orang ni. Ni yang lama Ada yang lama ada baru tu. Tengah buat bergedil, goreng bergedil. Ni ada daun sup. Ada bawang goreng. Toge. Ada apa je ni? Ayam ke? Itu terlalu American sikit. Tak, aku cakap apa ni Chef Andy tak ada, Chef Faizal ganti. Cepat pulang. Macam tutup. Ada tetamu. Kita panggil doktor juga. Hari ni kita orang punya menu soto. Mana bergedil? Bergedil dah habis dah. Sekarang sini ada sup dia, sup ayam. Hello. Selamat Hari Raya. This is my outfit untuk second Hari Raya. Kita memang berkebaya hari ni. Lepas tu kita ada bunga. Tengok. Lepas tu kita pakai tudung alas meja. Sebab kita FOMO. Tuan adik. Ya, saya kan anak. Dengan situ. Kita orang full house hari ni. Sekarang pun dah pukul 1 petang. Tu ada lagi tetamu sampai. Ni baju Jana. Okay, nyanyi Lela Lela. Insert Okay. Lela. Makan bakso. Wow. Astagfirullah. Cerita dulu. Dari kecil-kecil kau suruh jadi baby. Masuk YouTube. 10 tahun lagi. 10 tahun lagi. Kita Sedap tak? Sedap ke? Sedap ke? Ko Akil, Ustaz Akil. Nak. Sunset aja lah. Tak boleh lah. dalam kereta dekat si belakang tu ada kipas. Dia tak boleh duduk sini, tak boleh duduk Malaysia. Kenapa? Songkok kat dalam dah. Kilat kasut dia. Eish. Bye bye. Pilot Amma. Bye bye. Apa? Sudah 2 soto. Tapi kita tak pergi beraya lagi. Sebab tetamu hari ni ramai gila. Kita nak pergi beraya. Pukul 4 petang baru kita pergi beraya ya. Sebab hari ni rumah nenek full house. Ramai gila. Ramai gila sangat. Yeah, so hari ni kita baru nak pergi ke rumah yang pertama. Kita tengok menu apa. Tapi setiap tahun dia selalu buat nasi lemak. So kita tengok tahun ni masih sama ataupun dia dah tukar dah. Oh, sangat-sangat panas. Sekarang kita dah tak bawa beg raya. Kita bawa beg kamera. Lagi panasnya. Ya Allah, air masak pun dapat sedap. Wah, nasi lemak rendang. Masih sama guys menu dia setiap tahun. Nasi lemak wanjo. Nasi lemak wanjo. Gedi. Tadi nenek tu ada nenek yang jaga.
Dia nak jaga cucu. Daripada dia jaga diri semua. Kita ke next rumah. Panas lit today. Wah, kita macam ada tone-tone pink hari ni. Ada dodol. Kalau ni dia jual RM1. Kita makan dengan garpu. Satu suap. Air orange. Sangat sedap. Tengah panas ni. Saya. Dia kata sedap. Tak cukup satu. Lama tak nak buat dodol? Tak, lama tak nak buat? Gaul ni saja. Oh. Baru nak makan ke raya rumah orang. Dodol. Okay. Sedap. Nak makan dodol datang sini. Hai. Oh, dapat apa? Dapat duit raya ke? Oh, malu ke? Oh, malu? Adik. Lakukan siasatan. QC. Bawa sini. Dia tak kasih sikit. Kalau dia berair tak okey, Mal. Bukan nak kau dia makan. Tak sikit. Tiba-tiba nak masak nasi goreng. We need telur. Pedas rasa? Pedas mana rasa? Awak ni tadi awak yang tegur-tegur kita. Tadi awak yang tegur-tegur kita. Weh, tadi kita dah cerita dah pasal keturunan ni. By the way, sekarang kita punya rumah dah full car. At this hour, we want to go 7-Eleven. Ding dong. Tengok ni, kita mencari jajan-jajan Gen Z Ni. Jajan. Mana? Apa tu? Tuh guys, jam hanya untuk masuk Sempang je. Alah, dia kentut pula. Ada lagi lalu. Bergetar. Pasing. Weh, yang ni pun sama naik. Ya. Nenek tengok ni, nenek, cucu dedek. Alihkan pasu nenek, habis aku. Balik. Allah, dia face. Terkejut aku. Dalam vlog tak ada dia. Tapi dulu waktu yang first shot nak bunyi dulu. Wow. Wah, last one. Ni berapa? 49. Ni kedua. Hey, good morning. Wow. Tidur. Tidak. Ush. Kalau dua sekali kuat. Habiskan rekam sana. Ni rekam. Hai. Kalau saya Assalamualaikum. Puteri ingin beradu sebenarnya.
guys, tidur luar guys malam ni. Kita berada di 7E lagi guys pada pukul 12.38. Badan nanti boleh cool down badan nanti. Sejuk. Kalau demam lah. Tuan punya pukul 12 macam pukul 9. Ni 12 tengah hari elok sikit. Oh, 12 tengah hari. Faham? Telur kucing makan masak. Mana telur kucing? Ke mana-mana ya? Kalau dandan lah aku kat kamera. Acah je. Iqbal punya. Iqbal punya macam dia tahu nama kau. Ori 9. Ori Zainal. Iqbal cukup tu kan? Tadi saya geram dia. Tadi makan ayam goreng crispy yang pedas tu dah setengah jam. Ini kejap lagi subuh baru dah selesai. Good morning. Hari ni kita dah nak balik rumah dah, tapi before tu kita breakfast dulu. Hari ni kita breakfast nasi lemak. Buat sendiri. Mana? Kita dah siap, kita nak balik dah. Mana kau dah nak kesok ke dia kan? Kita perut lah. Diam lu ini bagi duit gaya ya. Tak banyak dia ya. Patut Terima nenek tak payah bagi kasih. dia dah. Itulah itu Mia tanya nenek waktu Mia masukkan terus bagi. Nak duit tak nak El bagi Alang El. Mana dia bekerja lagi, Nek? Tu kau juga dah makan tu? Part time je. Aku lupa nak cas bateri kamera. Ya Allah. By the way, kita dah sampai dekat Zeus PD Waterfront. Tengok cantik kan? Dia dah renovate. Time tahun datang satu je. Satu tingkat je. Sekarang dia dah renovate dah. Lain daripada dulu Lain sangat-sangat. Cantiknya. Ramai gila. Panas pakai. Baru kita dah order dekat apps. So kita tunggu. Sekarang ni tengah 21.58. Kita orang 7.8. Ada 20. Seorang pula tak tahu berapa cup order. Kalau yang order 10 cup, kita berapa tadi? 4. Kita 4 cup. Cantik. Dia dah renovate ni memang sangat cantik. Ramai gila. Wow. Ya ke? Dah tak ada straw? Tak ada straw. Ya betul lah. Dia kan pakai ni. Sudu takkan tak ada? Boleh ambil lah kat dalam. Panas betul ya. Cuaca. Kamera makan dulu macam biasa. Kamera minum dulu. Aduh. Jauh kita orang parking sebab tak ada parking guys. So kita nak balik. Kita balik, kita nak kena pulangkan this camera. Kalau korang tengok raya outfit, pakai kamera ni Canon SX740 HS. Okay. Kita orang sewa je. Sekarang kita nak balik KL. Ali bye. Ya. Ya ni bye. Lah baguslah jaga rumah ni. Uluh Allah. Tidur muka tu. Muka bangun tidur. Oi. Ya. Nak masuk lah. Nak masuk lah. Ali boy nak masuk tak? Ali boy. Assalamualaikum. Uci. Shi. Go. No. Uci. Uci, comel. Ikan dengan Uci jaga rumah ya. Baguslah.
Bagus lah Mika. Tahu Ci? Oh, Ci pun bagus. Oh, Ci pun bagus.